Okey. Tunjuk ke orang yang senang. Ini baju memang cantik color hijau. Kita samalah kawan. Kita sama-sama hijau kan. Green. Ada tak makanan free? Ada tak? Ada. Cantik. Kau campurlah. Kuah tak payah. Kuah tak ada color hijau saya tak mau. Ini satu saja. Okey, itu dah cukup. Itu je. Gangster kan? English kan? Okay, you show me all green shoes in this. No. Stand like a very smart. You are workers right here. Yeah. You see, he is very smart. So that I taking this from your shop. Is that can I get free? Sorry, no, I'm not boss. I'm not boss. I'm your boss. No. Aku lupa bawa daun ganja aku. Tak boleh ya. Okay, yo, what's up, Mr. Syahid here. Alright guys, welcome to another video. So, konten apakah yang Syahid nak buat hari ni? Dah 2-3 hari ni dah Syahid kan? Gila. Okay guys, so sekarang ni konten apa yang aku nak buat adalah aku nak survive dengan hanya satu color punya benda ataupun makanan ataupun apa-apa je lah, dengan satu color sahaja. Okay, contoh kalau hijau, aku kena makan semua benda color hijau. Lepas tu kena pergi shopping benda-benda color hijau, ini itu apa semua. So konten hari ni survival seharian dengan benda satu color tu sahaja. Okay, so konten ni agak menarik. Aku nak pergi buat dekat tengah-tengah KL tu, dekat bandar tu lah. Sebab dekat area Sungai Buloh ke Petaling Jaya ke, dia macam okey tu okey, tapi dia macam kurang sikit lah dia punya zaz tu. Senang kata macam nak dapat barang tu kan payah. Dekat KL dia macam bagi aku dekat sikit lah. Walaupun benda tu bandar sesak, tapi bagi aku senang. Boleh shopping pun dekat sana. Aku parking kereta sekali pun semua benda. So boleh dapat tak makanan dengan satu color. Tapi ada tapi, sabar Asad. Aku nak kena spin dulu color apakah yang akan menjadi penentu aku untuk survival ni. So jom spin dulu. Okay, so sini aku dah letak semua color yang ada. So 3, 2, 1 go. Kita tengok color apakah yang aku akan dapat seharian tau tak. Okay, color apa? Green. Literally hijau. Benda-benda hijau ada orang nak KL. Jajan tu, alhamdulillah jajan kali hijau tu memang banyak. Okey. So nak kata benda-benda yang shopping kali hijau, baju apa semua, tak apa. Jom, hampa mesti tak sabar kan nak tengok kan apa benda yang aku buat dengan color hijau. So sebelum tu macam ada something yang kekurangan, betul tak kan? Hush, tukar color hijau tu ke? Kalau ada seharian color hijau, baju dengan seluar mestilah color hijau, kecuali yang part dalam tu. Yang dalam je tak color hijau. Okay guys, so luar semua dah color hijau. Tengok seluar bagi hijau. Cuma color ni dengan ni tak sama lah, tapi hijau So kasut saya aku pakai. So jom sekarang ni bagi jadi benda ni dekat dalam KL juga. So jom, let's go. Alright guys, so kereta dah parking kat sini ya. Alhamdulillah dapat parking baik sekali. Sekarang ni aku sampai-sampai ni ada satu brother ni. Aku tak tahu nama dia apa. Dia daripada Kedah. Dia macam nak minta sedekah. Lepas tu aku cakap jom aku belanja makan. So dia pun kena makan makanan hijau. Abang on makanan hijau. Okey, saya ikut kedai abang, jom. Abang ikut, saya ikut abang lah. Abang tahu area sini. Abang duduk Kedah. Orang Kedah tapi duduk sini lama dah. Okey, saya ikut dah mana abang cakap. Ini mana tempat dia buat aku masuk ni. Oh, saya tahu bang kedai ni, saya tahu. Ini belakang kitchen dia lah. So lanjut. Cekik. Tu cekik. Ui, dia cekik betul. Ais suam, cepat. Sekarang kasihlah. Guys, lunch aku bersama dengan abang ni. Apa makanan color hijau lah, itu kasih. Tak ni. Ini nak dapat kali hijau. Saya pergi depan, jom. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, nasi kali hijau ada? Nasi kali hijau, tak ada? Tak ada. Terima kasih saya nasi. Nasi sama ini. Mantap. Memang aku makan pedas lah hari ni. Aku makan ni je. Oh, ini coklat. Allah. Nasi sama ini. Makan sini. Sikit juga nasi. Itu cili tu aku ambil tu. Ya Allah. Ni kalau coklat guys. Sorry guys. Ini aku ambil daripada rumah. Kau campurlah. Kuah tak payah. Kuah tak ada kali hijau saya tak mau. Hari ni saya seharian makan kali hijau saja. Telefon ni kali hijau kan? Okey. Saya punya. Gura. Ini satu saja. Okey, itu dah cukup. Itu je. Gangster kan? Gangster tak gangster?
Guys, maafkan aku yang ni. Aku dah terus makan daripada rumah aku bawa main. So aku makan dalam kereta. So tadi aku buka, tak perasan pun kali hijau. Tapi nak kata kali hijau tak ada langsung lah. So sorry Ini halalkan aku. Okay? Abang tu makan ini, abang makan memang baik-baik. Abang dapat kerja baik-baik, abang sara hidup, lepas tu balik Kedah balik. Okay. Sumbat nasi cepat-cepat tu. Pedas. Gigit ini, makan nasi pun boleh. Dah. Abang panjang ni. Kalau ikutkan panjang. Separuh lah. Separuh. Patut saya kepak Abang tak ada kali hijau, kena bagi kali hijau. Okey, makan. Sama-sama. Alright guys, dah settle lah makan. Alhamdulillah. Kenyang tak? Kenyang tak? Okey, bye-bye. Satu mamak dah ikut belakang aku dah. Satu kedai dah ikut aku. Tadi tu bila aku parking, brother ni datang, brother Kedah ni. Aku ingat dia nak bayar parking lah kot. Dia main tempat lah kot. Lepas tu tengok-tengok dia cakap, bang ada RM2 tak? Aku macam tengok kiri kanan. Weh, apa kata aku ajak dia makan? Kan? Kali hijau pula tu. Macam tu. So aku ajak lah dia makan. So alhamdulillah dah ajak dia makan. So dah makan kenyang. Untuk lunch dah settle. So jom pergi berjalan, let's go. Aku macam silap masuk komplek lah. Tapi sinilah komplek yang macam kata senang dapat benda-benda yang borong. Mall ni kan, kalau hampa tengok kan, betul-betul dia jual barang-barang kedek, barang-barang baju-baju uniform, polis, bomba, kedek uniform sekolah-sekolah, semua kasut pun lengkap segala bapa, tapi harga murah kat sini. So belakang aku ni adalah kedai badminton, kedai raket, kedai apa semua. So jom masuk dalam, cari raket kali hijau. Ini saja nak pancing je lah, saja nak kacau dia je. Hello, I'm looking for racket. Yes. Do you have green color racket? For tennis. No, for badminton. Badminton green color brand? Brand I don't care, but I need full green. Oh, Still want the full? you have full? No. There's no full green. This is the last one lah. This is the similar to the full green. If you want totally full green without any other color, there's no. No, actually this is already green. Ush, macam-macam ada guys. Ni first time aku masuk kedai-kedai yang bersukan ni. Biru betul punya raket. Ada hari aku nak main benda-benda ni. Sabar dulu lah. Bagi famous sikit kan. Tunggu saat aku main ni. Assalamualaikum. Okey, ni kunafa. Dubai. Betul? Okey, saya nak kunafa kali hijau saja ada. Full hijau. Full. Semua. Macam dalam je kali hijau betul tak? Saya nak atas bawah semua kali hijau. Okey, kalau yang ada pistachio yang dalam je. Oh, memang luar semua wajib kena ada coklat lah. Dia coklat. Tak boleh aja ni. Saya tak boleh beli lah. Saya nak benda kali hijau tak ada lah. Saya seharian hari ni hidup kali hijau. Baju nampak kali apa? Okeylah, kalau tak ada tak apalah, mencari kat benda ni tapi tak ada kan. Okey, tak apa. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye bye. Aku rasa dah sampai dah masa yang betul-betul makanan je yang aku nampak. Tak nampak benda-benda shopping sebab apa semua kali hijau tak ada guys. Faham tak? Ada punya pun dia campur-campur. Nasi tadi tu memang aku tak ada excuse lah. Sebab nasi tak ada, macam mana aku nak makan dengan cili tu, faham tak? Guys, tak boleh banyak. Aku dah ambil tak boleh banyak. Cabai. Aku tak bawa aku punya kad. Aku bawa telefon aku bawa diri je sebab memang kali hijau kan. Assalamualaikum, baik. Baik, kasut kali hijau dah. Hijau tak? Apa? Ini semua benda tak dah, tunjuk dulu lah. Ayyo, mana dah ni? Size 7 UK. I need full green. Tak ada? Okay, a bit green. This I think 7. Sini dulu pernah ada offer tau, aku beli kasut dulu lah. 7 tak ada. 7 tak dah, 8? तो paling kecil You tunjuk, bayar. Nama apa? Shikin, Shindir. Okay, you tunjuk apa kasut kali hijau, you tunjuk sama saya. Itu 7 tak ada. Saya tahu 7 tak ada, saya tahu. Kasut kali hijau, hijau color, you tunjuk sama saya apa kasut ada. Tunjuk. Ini color biru, ya Allah, pakak ke? You... Ni baling tu kasut tu. English kan?
Okay, you show me all green shoes in this. No. Not available. Okay, bye bye. Thank you. No, I'm used to here. Can you save me anything from green? Green forest, green jungle. I know you take counter. Check counter. Okey lah. Kalau check counter tak tanya hang. Semua benda makan lah. Sabun geli hijau. Aku nak buat apa? Masuk satu kedai ni and terus order black coffee. Dia tak jadilah hijau. Aduh, cabai lah guys. Aku minta maaf lah guys. Aku dah terlupa. Aku tengok black coffee, tak ingat dah hijau. Alamak, kepala otak aku benda lain duk jalan. Ya Allah guys, sorry guys. Tak apa. Ini adalah tea time. Okay, so black coffee tak ada sekarang ni. Kalau hijau aku terlupa. Tak apa. Lepas ni kita pergi beli apa-apa lagi kalau hijau. Sabar saya. Alright guys, sorry lah guys. Dah terminum, tak ingat. Aduh, konten. Aduh, ni lah jalan aku cakap penuh yang orang ambil gambar tau. Nampak dia pun ambil gambar. Tina-tina dah ambil gambar, gelak-gelak apa semua. Full. Tadi memang orang duk gelik-gelik tadi tu. Aku dah minum kopi, dah keluar dah pun. Dah tea time dah pun. Dia pun tak habis lagi guys. Nampak dia pun. Dia bukan macam jealous. Cuma aku rasa macam itulah. Bukan nak kata jealous kat apa. Aku tahu ramai pada hampa mesti kata, Syahid jealous, Syahid tak ada apa-apa semua ni. Aku nak kata pun kalau ada pun aku tak boleh nak ambil tanggungjawab tu sebab nak jaga dia, nak ini tu apa semua. Aku lagi pentingkan kerja aku. Itu je. So rest of the story tak payah ada terus lagi senang. Okey? So jom. Okey. Tunjuk ke orang yang senang. Ni apa benda? Ni colour apa? Pak. Bagi aku benda ni. Okey. Baju Melayu ada. Ini colour apa? Ini mint green. Ini colour mau. Ada. Ini colour. Ayo, saya tak ada. Mint green. You tengok ini apa colour? Ini Saya YouTuber. I'm YouTuber. This what colour? green. This what colour? Green. Baju Melayu don't have green. Ada saya kasihkan. Tak ada ke? Ayah. Apa? You tunjuklah you punya pattern baju Melayu saya tengok dulu. What is your name, brother? Gani. Dani. Oh, your name is like kind of familiar in Malaysia. What size you place? Size. Size S. Ya Allah, kosong sangat ni. Ya Allah. Bro, any design funky don't have. Only plain. Only plain ah. Okay, but green lah. Okay. This one emerald green. So ini okay, yang bukan branded punya lah guys. Boleh tempah baju tu kat depa ni. Dapat harga yang betul-betul keng punya, betul-betul murah. Harga je memang betul-betul baik lah. Sebab apa dia bahasa aku boleh beritahu, patut aku boleh pandai godek sikit kat dia. Ini memang macam dah app bonded punya mall. Lebih kurang macam tu lah aku masuk ni. So nak tengok benda apa je dah. Tadi dah jumpa dah yang kali hijau punya baju. Boleh custom made punya. Okay. So sekarang ni dia jual plain. So aku cakap tak nak. Tapi insyaAllah aku akan ambil balik benda tu semua. Aku akan ambil 100 pieces guys. Untuk projek yang akan datang. Hampa sabar. Stay tune saja. Okay guys. Ni Fly Dash Travel Tio Senin Berhad. Okay. So masuk dalam ni. Ini betul-betul nak kacau dia saja. Jom. I'm YouTuber. Don't worry. Dia tengah kira duit. Takut. Ni aku nak sangat duit bawah. Aku nak cari plain. Ada tak plain colour hijau? Ni. Contoh lah salah satu dia. Okay. So nak full wrap colour hijau. Ada tak? Nak tanya kat dia. Aku bagi kat dia sekejap down ni. Tengok apa dia pun ni. Ya Allah. Tak pernah biasa kamera ke? Aku pula kurang selesa. Hey. Faij. I call you Faij lah. Okay. This is what colour? Green. Okay. My shirt what colour? Light green. Okay. So do you have any flight that related to green? Fully green. If have, right now I want to take. Right now. You are just counting the money, right? I'm bringing the money also. So right now, on the spot, direct to Saudi Arabia or Bangladesh or everything or your country. If I already reach at KLIA and then the immigration or boarding pass say to me that the flight already delay or change other flight, if it's not a green color, I will scold you. Okay, Pakistan Airlines is green. Pakistan Airlines or green. PIA. AIA. PIA. PIA. Okay. So from
I have to take the Pakistan flight, Pakistan country. Okay. Okay, can you show the flight image? Oh, PIA. PIA. Pakistan Airlines. Oh. Right now can booking? Make sure have a seat now for me. I'm very ringan. So I hope so that I can go lah right now. Ada. Channel name? I'm YouTube channel name. Oi, hang awal nak tekan yo. Sabar lu. You already want to search my YouTube channel? No. I will tell you after this. You just check the tiket. Miao, bagi ajar Miao buat lu. Jangan nak sibuk lah ambil YouTube channel aku. Baik tu dia ni. Cara dia layan customer kan. Dia ni patut ditempatkan di tempat-tempat yang lagi baik, tahu tak? I just kidding. Kidding? No problem. No problem, really? Dia cakap aku, kita orang ada green tea pun. Brother ni cakap aku. Yang special, like macam betul-betul trade people lah. So sekarang ni kalau cakap dia, aku gurau je. Dia cakap tak apa-apa. Just check. So okay lah. Okay, done. Boleh. Aku tak nak tolak lah pemberian hang dah bagi kat aku, hang sendiri yang hulak aku hargai sangat-sangat. Orang yang menjaga aku memang aku hargai sangatlah. So nak cukupkan dia. Okay, so, jadilah kali hijau, betul tak? Okay, so sekarang ni try minum tengok. Ui, Milo ice. Siut. Can you give your coffee a bit? This is traditional. Oh. Okay, okay. We together drink. Cheers. Bangladesh mari, Malaysia senyum. Bye-bye. Berapa kali? Salam 2 kali dah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 3 kali dah salam. Okay, bye-bye. Mamat yang tadi yang tengok ni, dia takkan boleh belajar bahasa Melayu. Sebab apa? Orang-orang yang datang beli tiket ke dia pun semuanya daripada Bangladesh. Daripada Pakistan. Dia bukan yang duduk kat KLIA yang dia boleh belajar English ke. So macam tak ada sertifikat sikit lah. Itu je lah aku cakap. Alright guys, so sekarang ni aku dah pun sampai dekat area KLCC ni. Ya Allah, punyalah jam. Aku tak boleh nak hadap mentau jam-jam ni. Sebab tu aku biasanya parking kereta aku jalan kaki. Tapi sebab nak tukar tempat, nak pergi tempat lain, aku pakai kereta. Apa tengok dah tadi jam macam mana. Memang sakit hati jam. Aku hadap ni sebab apa? Sebab netizen aku je. Tolong guys, subscribe dulu. Dia macam meminta sikit lah. Memang minta. Dia mesti kena ada give and take. Faham tak? Okay? Aku minta maaf lah guys kalau ada kekurangan dalam konten ni ke apa kan. Aku nak buat tukar sikit guys challenge ni. Kan dia survive 24 jam dengan hanya satu benda, betul tak? Satu colour je. So aku nak buat free pula. Apa kata aku ambil satu colour tu tapi free. Makan benda dinner free ke kan. Dengan satu colour. Hijau tapi makan dinner free. Okay? So jom sekarang kita try kat kedai mamak belakang aku ni. Tengok mereka ni okey ke tak. Customer lama ni mereka bagi tak makan free. Let's go. Macam rambut kau Ni apa benda ni? Apa benda ni? Rekod. Jumpa member lama guys. Gila lah. Masih belajar lagi kan? Lain rambut kau. Saya mau order makan. You punya baju memang cantik Kalau hijau kita sama lah kawan. Kita sama-sama hijau kan, green. Ada tak makanan free? Ada tak? Ada. Cantik. Do you have any green fruit? Green fruit. Food. Rice, roti and paratha. Aku dah main lama dah. Cuma ni orang-orang dah tukar lagi semua. Okay, which one? This one nasi ganda, white rice, biryani rice, Okay. chicken, beef, mutton. Okay. This one fried rice. Okay. Fried rice, Maggi, noodles, bigun, kutiau. Okay. This one roti. Okay. Paratha, egg roti, anda roti and Macam ada lama jumpa Ada lama jumpa pula. So lama tak ada jumpa. Macam sini mari. Sekarang problem Okay. Saya tahu you punya menu semua saya sudah hafal. Okay. Ada tak dalam you punya menu ni makanan-makanan color hijau punya? Color hijau. Color hijau. Makanan ada? Tak ada. Ayo, apa ada? Hijau tak ada. Saya tak boleh tipu lah sama saya punya audience. Okay. Saya mau makan tapi apa-apa pun lah ikut sama you tapi for free boleh ya? Free. Saya duit tak ada lah. Tolonglah. Ini challenge begin. Okay, boleh. Boleh. Betul.
Apa-apa lah you kasih saja. Goreng pun tak apa, apa pun tak apa. Janji boleh makan punya. Boleh? Okay, done. Thank you. Okay, you angkat mari. Air suam. Tak payah air suam. Makan juga you kasihlah apa pun saya jalan. Kalau boleh kasih hijau-hijau sikit. Sayur ke apa-apa kasih hijau-hijau kan tak apa juga. Okay, done. Free ya? Betul? God bless you. Hey, thank you. Makan free. Free ya? Mesti sedap makanan free ni. Macam, you angkat mari sos sikit. So, aku terima seadanya. Tapi kali hijau ada sayur. Alright guys, Alhamdulillah makan dah settle lah. Wadah. Aku nak bercakap terima kasih. Lepas tu gerak . Thank you. Thank you kasih free Thank you Jalan tengok orang lah Sorry. Open? Still open? Okay. Wait. Do you guys have any tea? Tea. Ya, teh tarik. Teh tarik have. Okay, Melayu can speak. Malay a little bit. Okay, English, stay on English. Okay. Can. Have any green tea or anything? Green tea. Don't have. Like the green tea. Anything? Don't have. All the fresh milk only. Tea. Fresh milk only. What color? White with brown. White with brown. The pure green don't have. Sorry lah, brother. Arabian tea like that. I cannot communicate with you anymore because my content and challenge today are drinking, eating or anything only green color. That's why I'm wearing green color shirt and pants right now. Oh, where are you from? I'm from local Malaysia. Local Malaysia. I'm YouTuber, so I'm doing the content. Bye. Stand like a very smart. You are workers right here. You see, he is very smart. Okay, bye. Itu sahajalah guys untuk konten kali ni. Aku tahu aku punya English are very broke. I mean like broken aku punya English. Tapi aku tahu banyak language. Aku tahu bahasa Melayu like fluently. Aku tahu cakap bahasa Hindi, Punjabi, Tamil dengan baik sekali. Hindi, Tamil tu like a bit lah. Tapi Hindi, Punjabi memang paling OP. Bahasa aku sendiri lah, bahasa Pakistan lah. Okay, so biasalah. Kalau banyak kelebihan pun mesti ada kekurangannya. Itulah manusia. Tapi still aku punya broken English aku ni orang boleh faham. Hampa pun boleh faham cukup bagi aku. Tak perlu buat aku nak macam like macam very macam tu tak payah. Bagi aku aku rasa macam aku dah memang dah try nak belajar nak ini nak itu tapi still belajar. Dah sampai macam tu je English aku. Aku nak buat macam mana? Lidah aku ni berat belah utara. Nak buat macam mana? So aku harap hampa faham lah dengan benda tu. And aku minta maaf kalau ada salah silap ke apa yang aku buat dalam konten ni kau tak jadi ke apa. Aku minta maaf guys. Ada time aku improve by day. So harap hampa enjoy and stay continue support aku. Okay, so kalau ada apa-apa komen je kat bawah. Like, share, subscribe. Jumpa apa di konten akan datang episod yang lebih menarik. Okay, bye-bye. Peace. Okay, sorry ya, just kidding.